Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di Review Zone episod yang seterusnya. Okey, kali ini kita cuba nak mencari satu buku ataupun satu karya lah yang dikatakan sangat susah nak dapat. Dan kali ini kita cuba nak cari volume 1 lah. Okey, jom. Jadi kita berada dekat Sutaya Books. Jadi inilah komik yang kita nak beli. Okey, jadi inilah buku yang kita masukkan. Okey, sebuah manga karya daripada Takeru Okazono. Okey. Yang cerita ni memang tengah peak sekarang lah, iaitu Kagurabachi volume 1. Yang ni sebelum kita datang kita memang dah reserve, dah minta staff dia untuk reservekan volume ni supaya kita dapat belilah. Okey, nanti kita akan sambung review nanti, okey? Sambil jalan-jalan dekat Sutaya Books ni, jadi kami pun cuba nak unwrap manga ni. Jadi tak sabarlah melihat dalam ataupun isi kandungan buku manga Kagurabachi ni. Okey, jadi kenapa kami dapatkan buku Kagurabachi ni selain daripada volumenya, iaitu volume 1 yang susah nak didapatkan sebab selalu je stok habis. Jadi kami mendapat rekomendasi daripada rakan artis kami mengatakan bahawa komik ni sesuai untuk rujukan, sebab dia mempunyai view ataupun angle yang sangat menarik lah. Okey, nanti kita akan review secara detail lah. Alright. Dan juga alang-alang kita ke sini, kita cuba support lokal kita. Okey, jadi kita pergi dekat kawasan novel dan grafik. Ini adalah komik kegemaran anak lah ni. Anak kami sangat minati cerita ini, iaitu Ai-chan. Jadi kita pun akan review juga buku ini sekali nanti. Okey. Kita ikhlas tidak. Okey, selain daripada kita buat review yang begini, kita juga ada jalankan kelas melukis digital lah. Kelas melukis digital Procreate. Okay, jadi bagi siapa yang berminat untuk sertai kelas kami, sila hubungi nombor yang tertera ini dan kita akan sertakan info dekat dalam video ni juga nanti. Okay, bye. Okey, ini dia manga Kagurabachi dan juga keluarga baru Ai-chan. Okey, jadi kita akan mula review buku Kagurabachi dahulu, iaitu manga volume 1 ni. Okey, jadi seperti yang kami katakan, rakan-rakan artis kami merekomendasikan buku ini kerana sesuai lah untuk jadikan sebagai rujukan. Walaupun harganya agak pricey, RM65.90 ya. Yang ini kita boleh dapatkan dekat Sutaya Bookstore. Cumanya yang ini memang last stock lah, saya tahu kami. Okey, jadi kena order secara online. Untuk fizikal dekat kedai hampiran, ini mungkin antara buku yang terakhir lah. Okey, cuba lihat review dekat situ. Okey, memang penuh dengan aksi. Okey, dan padat dengan cerita dekat situ. Dan kita dapati ianya satu karya ataupun artwork yang kita boleh jadikan sebagai rujukan lah. Memang sesuai lah bagi kami yang minati karya action, genre twist dan sebagainya. Dan buku ni juga ada influence daripada Naruto, buku siri Hero Academia. Okey, ini dia buku volume nombor 1. Dan bukunya tebal seberapa banyak ya? Okey, mari kita lihat. Okey, 212. Okey, jadi agak tebal. Manga memang tebal lah kan. Okey. Dan buku seterusnya itu keluarga baru Ai-chan. Jadi buku ni memang kegemaran anak. Okey, murah saja, harganya RM12 saja. Jadi memang kena support lah. Okey, dah lah comel, murah pula harganya ya. Jadi kita akan review secara pantas di dalam. Jadi ini adalah terbitan daripada Iman Publication lah. Okey, jadi kita boleh lihat dekat situ memang comel. Selain daripada comel dan lukisannya sangat mesra dilihat, ia mempunyai unsur-unsur nasihat, moral yang tinggi lah. Dan ianya sangat sesuai untuk kanak-kanak ataupun anak-anak kecil kita ya. Okey, jadi kita sangat rekomenkan untuk anda semua dapatkan buku siri Ai-chan ni, keluarga Ai-chan ni. Okey, jadi buku ni setebal 105 muka surat. Okey, dan sangat sesuai lah untuk kanak-kanak sebab tidak terlalu tebal. Okey, terbaik. Dan kita juga ada siri yang lainnya. Jadi ini adalah koleksi daripada anak-anak kami lah. Okey, jadi boleh lihat dekat situ. Kita memang support sepenuhnya, 100% support siri Ai-chan ni. Memang terbaik. Alright geng, jadi itu saja review daripada kami. Jadi special sikit lah pada episod kali ni kerana kita dapat review 2 buku sekaligus. Jadi Kagurabachi ni boleh dapatkan secara online sebab tidak ada stok dah dekat kedai. Jadi Ai-chan masih ada. Jadi segera dapatkan di pasaran. Okey, jumpa lagi di review akan datang. Bye.